Apa nama tele? Tekan link kat bio. Selain link dekat bio Ika, apa janganlah percaya. Semua scammer. Kita sub dah. Sub kat mana? Kat TikTok ke? Wish birthday sekali. Happy birthday Mira. Semoga Mira dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih pernah menjadi apa kata, kawan Ika yang selalu bagi hadiah kat Ika. Sayang dia. Nak tengok tatu tak amal lah. Esok kita pakai singlet saja. Aku boleh tengok. Apa nak tengok tatu apa? Masuk grup Ika lah. Situ. Kat situ semua nampak tatu, tote. Apa nama grup? Kena belilah sayang. Kena beli sayang, tak free sayang. Macam mana nak beli? Tekan link kat bio. Muah sikit. Pukul 10 ikut L lah no. Buat kerja tak? Pakai sekarang dah singlet tak mau. Tak kisah saya nak keluar. Saya malah dah tukar-tukar baju. Cantik bak longgar. Siapa bilang longgar? Kalau longgar tak nak nampak saya sama main kali. Kalau longgar undah tak kerasa. Orang cerita esok pasal pakai singlet. Tak janji. Grup you berapa RM? 198 dapat 2 grup. Bukan 1 tapi 2. Macam orang ada body ya. I janda anak 2 sayang. Bukan orang lagi tu. Ika kari kata nak datang tengok KRK Rabi dekat Osbar. Oh sorry weh, aku memang melewat. Salam. Aku memang lewat weh. Longgar dah tu. Adik, abang, kakak, kalau longgar tak rasa apa dah. Tak rasa apa dah. Kalau longgar lah. Aku semangat dah hari tu. Hang siapa weh? Kami Rabi juga kau? You ada akaun TikTok lain ke? Username kau siapa tak? I satu ni je akaun. Ada member tanya ada kerja kosong tak? Ada sayang. Dapat 2 apa ke? 2 grup. Mana partner ada? Kat rumah. Dia bawa balik, dia tengah berehat. Thank you, Ma. Ni pada ramai duk pakai DP hang follow aku. Scammer. Scammer weh. Scammer. Tak pergi kan, mesti mereka akan check hampa. Mereka akan check hang. Hampa. Mana-mana dah. Mereka akan check. Nak masuk grup tak? Tu bukan aku nah. Aku bukan jenis check, akan check orang dulu. Aku bukan jenis check orang dulu. Tak apa-apa. Nak dah.
Bye. Lagi kau buat vlog. Esok malam kau. Shampoo pakai apa? Shampoo I pakai Subaki. Haziq B, Haziq. B. Haziq. Apa dah? Dia memang itu. Tak nak. Bayang apa? Teleka yang ada story ke? Ya betul. Teleka ada story berapa anda? Sebab banyak account yang Mamat Teleka juga. So hampa nak selamat, tak mahu kena scam, tekanlah link kat bio Ika. Nah. Bye. Ni tukar pakai kod 14 boleh tak korang? 14 dulu, lepas tu baru ni pakai 10. Badan ada satu je korang ke nak kena belah ni? Tinggi 150, berat 55. Berat 55 awak ambil saiz 2. I know boleh ambil saiz 2. G1 dulu. G1 dulu. Okay. Time ni korang bagi saya 28k like dulu. Request pula. Tak apalah, Wani tukar je lah. G1 Lama. Kita pakai G14 dulu lah korang. Sebab tadi ramai yang request kuning dulu. Tinggi 170, labuh. Tak pakai. Saya berat 80, tinggi 1 kuning tu. Kejap, Wani tukar pakai kuning dulu. Lepas tu next Wani pakai yang 1, lepas tu 10, boleh? Sebab Nat dia tengah pergi toilet. Kita tak ada orang nak cover. Tak boleh nak pakai banyak-banyak. Badan dia 1 je ni. Badan pun dah tak lama dah ni. G14 tinggal 1 helai je. Alamak korang. Tinggal 1 helai saya tak boleh pakai lah. Kuning. Okay, lepas kuning G1 korang. Kuning ni tinggal 1 helai saja. Saya tak boleh pakai. Tinggal 1 saya tak pakai lah. Nanti habis penat lagi aku nak tukar-tukar ni. Okay, next.